Salam guys, Muaz Malik di sini. Hari ni aku nak buat review ringkas berkenaan dengan TWS daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Buds 4 Pro. Aku akan kata yang mana ini adalah merupakan TWS paling terbaik yang pernah aku gunakan personally. Jadi Buds 4 Pro ni dia bukan lagi kira TWS yang barulah. Dia dah ada dalam pasaran aku rasa dah 3 bulan. Dia macam tu kan. Aku pun dah pakai dalam 3 bulan juga kan. So aku dah jauh dah aku bawa kan. Aku pergi merata-rata pun aku akan bawa benda lah ni. Aku pergi ke China aku pakai ni. Aku pergi ke UK aku pakai ni. Aku pergi Switzerland pun pakai benda lah ni. So yelah, macam lah. Dan untuk 3 bulan ni ada banyak benda yang aku nak cerita. Aku tak nak go depth dekat bahagian spesifikasi. Aku rasa by this time korang akan tahu. And kalau nak pun aku akan letak dalam birol ni lah. Korang boleh nampak lah, boleh baca dia punya spesifikasi utama yang terdapat pada Buds 4 Pro ni. Jadi apa yang aku suka berkenaan dengan Buds 4 Pro ni, kalau nak bandingkan dengan Buds 3 Pro adalah of course dia punya design dia lah. Design dia sekarang macam Buds 3 Pro aku rasa dia macam terlampau, macam nampak gamery sangat, siap ada lampu-lampu bagai. Tapi dekat Buds 4 Pro ni akhirnya dia orang faham kan, target audience dia orang kan. Macam aku lebih suka design yang macam ni. Dia nampak lebih simple, lebih relax. Dan dia punya casing untuk charging ni pun just nice lah. Dia punya dari segi sizing dia tu, aku boleh letak dalam poket, rasa selesa. Nak keluar ataupun masukkan pun senang. Dia punya magnetic dia pun bila kita buka tutup pun dia rasa very satisfying. Cuma dia punya quality tu disebabkan dia jenis transparent kan, dekat luar ni dia tak rasa macam premium sangat kan. Sebab dia ada benda juga boleh bergerak-gerak tu semua. So dia tak rasa premium lah, seperti harga yang dia jual. So harga dia officially yang aku nampak dekat website sekarang, kalau korang nak beli, harga dia adalah RM999, which is agak premium untuk sebuah TWS. Dia dah sama label lah dengan Sony punya TWS ataupun AirPods kan. Dia dah level-level tu lah. Dan tak salah untuk diorang berada pada level-level tu, sebab memang diorang sebenarnya berada pada level tersebut. Sebab kalau kita tolak cerita yang macam aku cerita kekurangan yang nampak murah tu semua, itu je yang lemah dari segi design. Lain-lain semua memang rasa dia punya premium dia tu. Itu tak termasuk lagi kalau aku cerita berkenaan dengan dia punya connectivity, dia punya audio quality, dia punya function-function yang dia ada. Memang sangat layak lah untuk dia dijual pada harga jualan tersebut. Jadi before aku nak cerita berkenaan dengan perkara-perkara yang lain, aku rasa lebih baik kita terus straight to the point cerita berkenaan dengan audio quality. So to be honest dengan korang, aku tak membandingkan audio quality dia ni dengan Buds 3 Pro, sebab aku tak pernah pakai Buds 3 Pro sebelum ni. So aku tak boleh nak komen lah sama ada dia ada upgrade ke ataupun kurang ke, itu aku tak tahulah. Tapi judging by Buds 4 Pro ni sahaja, aku boleh consider yang mana ini adalah TWS paling terbaik lah yang pernah aku gunakan. So by default dia punya audio dia adalah V-shape style, typical lah kan untuk consumer product yang macam Samsung punya ni. Sebab dia punya target audience dia adalah mass punya audience kan. Dia bukannya spesifik dia nak target audience yang nak flat punya audio design ke. Tak. So of course lah dia akan letak lah all the gula garam perencah supaya audio tu akan jadi fun dan cantik. So by default memang audio dia jenis V-shape style. Cuma dia punya V-shape dia tu bukan yang terlampau hardcore sangat lah. Maksudnya kalau V-shape yang hardcore tu, dia punya high dengan low dia memang agak keras lah, dia punya tuning dia tu. Tapi untuk Buds 4 Pro ni tak, dia memang just nice je. Even macam aku sendiri pun bila aku gunakan Buds 4 Pro ni pun aku akan tukar dia punya EQ dia pergi ke bahagian dynamic lah, yang mana dia akan kick sikit bahagian high dan kick sikit bahagian low supaya bass tu semua akan rasa lebih boomy and tampi lah. Tapi by default dia punya coloring untuk dia punya audio yang keluar tu by default just nice lah. So maybe disebabkan faktor umur, kita tahu yang mana macam lagi kau berumur, lagi frekuensi high kau perlu ditinggikan kan. So macam aku, sebab tu aku gunakan dynamic punya EQ. Dan bercakap berkenaan dengan EQ, dia punya peluang untuk korang gunakan custom EQ pada Buds 4 Pro ni, dia tak adalah terlampau detail sangat. So macam kalau korang nampak ni kan, dia pakai jenis 9 band punya custom EQ. So basically korang boleh adjust apa yang dibagi tu je lah kan. Korang tak boleh tukar range kilohertz audio tu ikut pada selera korang lah. So dia depends pada apa yang dibagi. Not the best, tapi at least ada lah kan untuk korang gunakan. So balik pada audio tadi, audio dia memang just nice. Dan apa lagi yang best berkenaan dengan Samsung Galaxy Buds 4 Pro ni adalah dia support high quality audio lah, yang mana dia support sehingga 24 bit 96 kHz audio. Memang tinggi lah untuk sebuah TWS. Tapi malangnya SSC ni dia hanya support pada Samsung device sahaja.
saja. Dan untuk Samsung device ni pun hanya certain device je lah, tak semua Samsung device korang boleh gunakan. Korang kena check sendirilah sebelum kalau korang nak beli kan. Mana tahu korang nak beli memang nak gunakan high res mode tu, tapi bila korang beli pakai pairing kat smartphone Samsung korang, tak boleh guna. So untuk elakkan kekecewaan tu, better korang check lah. So agak malang kat situ sebab bila aku gunakan dekat aku punya Oppo Find X9 Ultra, tak dapat pakai high res mode tu. So basically apa yang Samsung cuba buat adalah untuk lock korang dalam dia punya ekosistem lah. Tapi aku rasa ada bagus dia jugalah, sebab bila dia gunakan codec dia orang sendiri, dia punya connection tu memang sangat stabil. Dia mampu untuk hantar signal high res tu konsisten pada kadar yang tinggi. So bila korang dengar lagu tu, tak adalah kadang-kadang kejap dengar high res tiba-tiba hilang dia punya high res tu kan, yang mana kebanyakannya selalu berlaku lah bila aku gunakan macam dekat LDAC ke apa ke, benda tu kerap berlaku, membuatkan aku rasa macam kadang-kadang annoyed jugalah bila diorang iklankan ada LDAC, tapi bila aku gunakan dia punya high res mode, tak sentiasa sebenarnya high res mode tu dihantar dekat aku punya headphone ataupun TWS. So SSC punya codec ni walaupun dia proprietary, tapi dia punya connection dia tu memang sangat baik. Jadi dengan high res mode ni, korang of course akan dapat quality audio yang sangat best. Macam aku gunakan Apple Music dan aku activatekan lah high res dekat Apple Music, so dia boleh transmit high res audio tu pada Buds 4 Pro ni, dan aku boleh enjoy lah lagu-lagu yang aku dengar tu kan. Memang kita boleh rasa lah dia punya detail dia tu. Adakah detail ni penting? Depends pada orang yang nak mendengar lah kan. Ada orang sebenarnya dia tak berapa kisah sangat pun berkenaan dengan detail. Yang penting adalah colouring audio tu adalah lagi bagus dan lagi penting. Aku pun setuju benda tu. Dia seolah-olah macam bayangkan high res ni adalah TV 8K kan, dan let's say kalau pakai codec AAC atau SBC tu, dia screen jenis 2K saja. So resolusi 2K dengan 8K memang jauh beza. Tapi kalau 8K tapi quality gambar colouring dia tak bagus pun tak function juga. Bebek ambil yang 2K je, tapi dia punya colouring semua cantik. So itulah maksud dia. Jadi high res audio tu penting, tapi dia tak adalah penting sangat kalau nak dibandingkan dengan quality audio tu. Colouring audio tu sebenarnya yang akan menentukan TWS tu bagus ataupun tak lah. Dari segi bateri, bateri not the best lah bagi pendapat aku. Aku bila guna tu aku boleh dapat dalam sekali pakai tu dalam 5-6 jam. Tak panjang lah kan kalau nak bandingkan dengan kebanyakan TWS sekarang yang easily boleh pergi sampai 8 jam. So kalau 5-6 jam bagi korang tak cukup, then tak sesuai lah kan. Apa punya soalan ni, tak sesuai lah untuk korang beli benda lah ni. Dari segi dia punya active noise cancellation, memang best. Kalau korang boleh dapat fitting yang sangat sesuai, bila korang beli tu korang akan dapat lah beberapa jenis buds yang size buds yang korang perlu gunakan lah. Dan korang boleh buat juga fitting test kan, untuk pastikan yang mana dia punya fit bila masuk tu ngam. Jadi kalau korang gunakan size yang betul, yang boleh memang tutup telinga korang dengan sepenuhnya, korang akan dapat menikmati ANC yang sangat baik dekat Buds 4 Pro ni. Tapi itulah, kalau nak cerita pasal ANC ni pun, kebanyakan TWS lain pun ada ANC yang bagus. Selalunya kalau nak cerita berkenaan dengan kelemahan ni adalah lebih kepada transparency mode. Memang itu adalah bahagian yang kebanyakannya tak dapat nak attack lagi bahagian tu kan. Aku rasa company yang dah nail masalah tu adalah Apple AirPods je lah. So macam mana transparency mode dekat Buds 4 Pro ni? Dia punya transparency pass-through dia kedengaran sangat natural lah. Aku boleh kata dia setanding dengan AirPods Pro. Yes, aku memang berani cakap benda tu sebab dia dah sampai that level. Tapi walau macam mana pun, of course lah, dia tak perfect lah. So bila korang pakai tu, memang korang akan dengar semua benda lah, sound natural. Orang berborak ke apa ke, kita akan rasa macam seolah-olah kita tak pakai pun Buds 4 Pro tu dekat telinga. Tapi masalahnya berlaku, let's say kalau korang mula start berborak dengan orang yang korang nak berborak sambil pakai Buds 4 Pro ni. Walaupun macam mana powerful pun dia punya transparency mode tu, dia masih lagi tak boleh lawan Apple lah kan, untuk AirPods Pro kan. Yang mana AirPods Pro tu kalau kita pakai, kita bercakap pun dia akan kedengaran natural kan. Dia maksudnya tak ada berdengung dekat dalam telinga kita. Tapi dekat Buds 4 Pro ni dia masih lagi tak dapat nak selesaikan masalah berdengung tu lah. So berdengung tu memang sentiasa akan ada bila korang bercakap dengan siapa-siapa. Berdengung tu tetap akan ada. Let's say kalau korang pergi berlari ke kan, goyang kan, dia akan ada juga dengung tu. Itu adalah satu benda yang tak ada company lain lagi lah yang boleh conquer selain daripada Apple AirPods Pro. Tapi walau macam mana pun, ini kira macam masalah
masalah yang terpencil jugalah kan. Tak semua orang nak pakai and then nak berborak. Macam aku sendiri pun, aku rasa macam kalau aku nak berborak dengan orang, aku memang akan cabut pun. Sebab bila bercakap sambil pakai tu, tak tahu untuk akulah kan, aku rasa macam agak rude lah kan. Bila kita nak bercakap dengan orang tu, kita mesti pakai benda lah kat telinga kita. Rasa macam kita tak bagi sepenuh tumpuan dekat orang yang kita nak berborak tu kan. Tapi tu untuk akulah. Jadi masalah ni terpecil. Walau macam mana pun, kalau nak diceritakan secara keseluruhan, Buds 4 Pro ni memang perfect lah kan. Kalau korang bukannya berada dalam dunia Apple, korang berada dalam dunia Android, Samsung, Buds 4 Pro ni memang perfect untuk korang. Korang juga boleh guna pada device-device lain selain daripada Samsung. Cuma codec tu korang tak dapatlah gunakan high res mode tu. Korang akan gunakan pada SBC ataupun AAC, yang mana walaupun tak dapat resolusi tertinggi, korang tetap akan dapat quality audio yang baik. Jadi berbalik pada pemakaian, bila kita pakai Buds 4 Pro ni, dia sangatlah ringan kan. Berat dia tak silap aku dalam 5.1 gram je. So pakailah 3, 4, 5 jam pun takkan rasa sakit lah dekat lubang telinga tu. Dan dia akan hug tau, dia akan peluk kita punya lubang telinga tu dengan sangat baik. Dia punya design dia tu memang just nice lah, membuatkan lama-lama korang lupa yang korang pakai benda lah ni dekat telinga korang. Dan untuk kontrol, dia gunakan fungsi pinch tu lah kan, macam AirPods Pro kan. So korang boleh pinch sekali untuk pause, pinch 2 kali untuk next song. Korang boleh swipe untuk naikkan volume, swipe down untuk turunkan volume. Korang boleh guna untuk angkat call ke, korang boleh customize untuk panggil Gemini ke, macam-macam korang boleh buat. Dan dia punya respon setiap picikan dia tu memang feels real lah, walaupun sebenarnya korang tak picit pun. Dia menggunakan touch sensitif lah kan. Dia rasa macam korang memicit benda lah tu, sebab ada bunyi yang akan keluar. Lepas tu dia ada juga fungsi in-ear detection. Bila cabut tu dia akan pause, pasang balik dia akan play, tu semualah. Fungsi head tracking semua pun ada. Jadi harga jualan ni macam aku cakap tadi, RM999. Mungkin kalau by this time korang boleh dapat pada harga diskaun, mungkin boleh dapat murah lagi daripada tu. Dan aku rasa sampai situ sajalah review aku untuk hari ni. Cakap nak ringkas adalah panjang juga. Kalau korang berminat untuk beli Samsung Galaxy Buds 4 Pro ni, aku akan letakkan link dalam description box di bawah. Jadi guys, aku rasa sampai sini saja video aku untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.